Kat mana? Mandu ketiga. Mandu ketiga. Penyondol ketiga. Tak dengar kuat sikit. Penyondol yang ketiga. Alright. So hari ni kita order ikan kembung, sayur kailan, kembung again and telur dadah with nasi, with rice. Nasi. What? Nasi. Allahumma Amin. So kita baru habis makan. Kita nak tanya diorang berapa makan nak bagi. So, Encik Fairuz, lemak. Berapa makan bagi untuk asam pedas? Kalau per kilo 8. 8. Tapi sedap lah. Tapi sedap Pekat. Okey. So, Cuma ada cuma. tak ada ni dia. Tak ada daun. Tak ada daun susung atau kantan. Oh, yang kan tak ada isteri dia. Okey. Berapa makan Encik Syarul? 7 per 10. Okey, kenapa 7? Sebab asam pedas ada kari. Okey. Asam pedas Sebab apa? dia rasa kari. Okay. Asam apa soalannya? Asam pedas apa yang sedap? I think Melaka or Johor. Tadi kau cakap lain. Tadi tak ada skrip, ni ada skrip. Sebab ada video. Okey, berapa makan? 7. Sebab Mana tengok tiru. Sebab asam pedas saya lagi sedap. According to my husband. semula ayat dia apa? According. According to my husband yang sofa tu, Okey. dia kata asam pedas dia sedap. Bila tanya, Tak ada pula dalam senarai. Melaka. Melaka. Mungkin dia nak makan sebelah sini lah. Berapa makan? Asam pedas? Dia mesti dia bagi high rate, selalu dia high rate. What? Oh, saya ada panik lah. Sedap sangat ke? Tak ada rasa ayam. Tapi yang kat sini Saya selalu lari tema. Okey. Riz, berapa? So, nak tanya Riz. Riz shushu. Kita dah habis makan asam pedas. Tapi lepas ni kita akan makan apa lagi? Oh, kita nak pergi see you mat. See you mat. Tengok apa boleh beli, apa boleh makan. Apa? Yang basikal tu. Langit. Bukan, kerajaan langit. Okay, see you there. Sup. Maka bermulalah episod membazir. Ya ke? sedap. Tengok. Terus semua dia kata sedap. Jom. Welcome to see you. Kau ingat kau buka dulu dapat makan. Ini Anis ni yang the cake brownies tu kan? Hari dia Kaido. Tu. Banana milk. Nana. Apa tu? Apa? Club. Bird nest.
Ya. Dapat 7E baru RM2. You ambil kat mana? Ya apa? Tak tahu nak beli apa. Sate tak dapat. Kopi tak dapat. Sabedas tak dapat. Now kat mana? Juragan. Okay. Juragan karaoke. So kita order bakso, mi goreng, cendol. Mi goreng? Dah. Okay, kita makan. Ada lagi. So kita ada Apa? Keledek. Keladi? Tadi dikata ada keladi ke? Hari pisang sedunia. Second round. Apa? Tak lawa meja dia. Tak lawa. Alah meja dia. Tak cantik dekat story nanti. Oh. Edit lah. Malas. Second round. Ni pisang apa tu? Ni Kan? kapas. Ini pisang nangka. Tadi mula dia cakap dengan aku. Okay, now kita kat mana? Kita dekat Tambak Pontian. Bikin apa? Mancing on, fishing on. Member asyik tu bersin-bersin je. Dia geram, kereta dah stuck tadi. Okay, now kita dah dekat area Tambak Penghujung Tambak Pontian. Yang paling excited. Tapi mesin saya patah, guys. Ayo. Oh, ada spare. Member dah pakai baju pancing. Terpaling pancing. So hari ni bawa umpan udang. Air penting. So kita buat preparation untuk joran dulu, pasang mesin and everything. Lepas tu baru kita boleh mancing dekat sana. Gelap, guys. Sebaik ada lampu. Riz tengah tidur. Alamak, baby tengah tidur. Tengah tidur. Tidur tu tikus. So ni bekal bawa rota. Cukup kenyang ke? Boleh lah. Kami nak makan pusat. Oh, besar-besaran. Okay, sementara Riz tengah tidur, kita set up apa yang perlu.
Dia dah bangun, dia ada batang mancing. Jangan main-main Tengok. Ada guys. Si. Nampak Riz punya batang mancing. Dapat dah. Dah, Riz dah dapat ikan seko. Yo. Okay, so tunggu post terusnya. Okay, bye. Dapat ikan guys. Tapi ikan buntal. Apa? Ha? Jom. So today kenapa tu? Gemuk. Tengok muka. Beria. So hari ni kita masak kambing black pepper, broccoli with mushroom, udang nestem, kari ayam, and sayur sawi. Nasi saya sikit je guys. Saya dah banyak sangat makan. Kalau awak tak cukup, ada ambil nanti dekat dalam periuk, okey? Member tak boleh tunjuk sebab dia tengah dress up Leona. Nanti lepas ni kita akan pergi makan sate yang hari ni mesti buka. Okey. Ni baju Leona. Okey. Bye bye. Dah habis dah dalam kereta. Pergi beli roti-roti. Siapa? Habis duit berapa? Sweet potato. Sekejap. Nak tunjuk ada seorang ni. Dia dekat kaunter. Dah apa yang dia beli? Okay. Apa lagi? Betul. Sweet cheese. Wah. Dia ada dekat apa dia? dia ada pontian. Pontian. Oh betul. Member tengah bayar. Berapa kerugian dia? Tengok. Tengok receipt. Ya. Berapa bil dia? Beli roti je guys. Your time cost 45. Dahsyat. Dahsyat. Dah boleh pulangkan kad. Awak punya tadi mahal. Okay, finally kita dapat makan dekat sate Mak Mah Jemah. Let's go. Kopinya sedap. Kalau tak siap. Naik podium ke tak? Ini menu dia. Okay. Pada tarikh bila tu?
Finally dapat pun sate. Dah. Nah. Okay, so ni menu kita. Ada sate ayam daging, ada bawang-bawang. Sipit tak ada. Nasi goreng kampung tumbuk. Member masih tidur Okay, silakan makan.